Unit Combat Intelligence Squad ataupun USIS ataupun Platoon Risik Tempur Kor Risik Diraja. Dalam struktur Tentera Darat Malaysia TDM, elemen peninjau pernah dipelopori oleh Platoon Risik Tempur yang bertindak sebagai mata dan telinga kepada setiap batalion infanteri TDM, iaitu Regimen Askar Melayu Diraja RAMD dan Regimen Ranger Diraja RRD. Unit Combat Intelligence Squad ataupun USIS mula ditubuhkan sekitar tahun 1970-an sebagai respon kepada ancaman pengganas komunis yang ketika itu mengamalkan taktik serang dan lari ataupun hit and run. Taktik ini menukarkan pasukan keselamatan untuk bertindak secara konvensional. Maka USIS diwujudkan untuk menangani cabaran ini dengan pendekatan yang lebih agresif dan pantas. Pada era tersebut, pengganas komunis bukan sahaja menyerang pasukan keselamatan, malah menindas penduduk awam termasuk masyarakat orang asli di Semenanjung dan kaum pribumi di Sarawak. Pasukan infanteri konvensional sukar bertindak balas secara efektif terhadap serangan mengejut ini. Justru, pasukan USIS ditubuhkan dengan peranan khusus sebagai pasukan tinjau dan tempur barisan hadapan. Penubuhan USIS selari dengan keperluan operasi medan ketika itu, iaitu bertindak pantas, efektif dan digeruni pihak musuh. Tugas mereka adalah melaksanakan operasi peninjauan ataupun RIKI, istilah yang berasal daripada reconnaissance atau recon, merujuk kepada aktiviti tinjauan medan untuk mendapatkan maklumat tentang kawasan atau musuh. Ini adalah tugas utama mereka. Dikenali juga sebagai Platoon Risik Gempur, USIS berperanan sebagai elemen risikan yang mengesan, mencari dan memusnahkan musuh. Anggota USIS dipilih berdasarkan kriteria ketat termasuk kemahiran khas serta ketahanan fizikal dan mental mengikut standard tertentu. Mereka menerima latihan intensif daripada pasukan komando Malaysia dan dibekalkan dengan pelbagai kepakaran, menjadikan mereka salah satu pasukan elit di dalam TDM.